Begitulah istimewanya lagu ini kepada Nana. Tapi kenangannya lalu tak boleh dilupakan. Memang betul-betul, tapi kita kenalah teruskan kehidupan kita. Tapi walaupun ada banyak komposer-komposer tempatan yang telah mengubah lagu, arwah Acik Spin dan Nana telah berjaya menghidupkan kembali lagu yang lama dan dinyanyikan semula. Mesti anda ingat lagu ni. Ingat tak? Jom. Mari bermain tali, mari bermain tali, peganglah di sini. Aku kan menari hujung sebelah sana. Lagu ini sebenarnya daripada Seberang yang dinyanyikan oleh Titik Sandora dan Mushin. Dan kemudian dia dinyanyikan semula oleh arwah Acik Spin dan Nana. Sekarang kita dengar versi yang baru yang dinyanyikan oleh Farhan, Ain dan Toy. Alah, nyanyilah korang. Jadi Nana lah yang kena, yang part perempuan tu yang memang sangat tinggi lah. Aku kan menari hujung sebelah sana. Jangan aku dekati bila ragu hati. Bila aku tinggal pergi janganlah merana. Setahu Nana lagu ni kalau diikutkan memang ramai budak-budak suka. Contohnya anak Nana. Anak Nana pun suka lagu Mari Bermain Tali. Mungkin sebabkan lirik dia yang kelakar kot. Sudahlah tertawa, pada hujung kali takkan ku lepas lagi. Mengikat dirimu hingga tak dapat lari. Mari bermain tali, bawamu membantu. Pegang-pegang tali, jangan pegang diriku. Keserasian tu amat penting. Apabila tengok zaman 70-an macam Latif Ibrahim dengan Khadijah Ibrahim, Uji Rashid dengan Hirame, lepas tu Anita Sarawak dengan Ismail Harun. Kalau 90-an yang antara paling serasi kita tengok lah comelnya diorang, arwah Acik Spin dan Nana. Perkenalan Nana dengan arwah Acik sebenarnya bermula di Negeri Sembilan, sebabkan arwah Acik pun adalah orang Negeri Sembilan. Begitu juga dengan Nana. Jadi kami berkenalan sebenarnya dekat Bukit Lambak sebenarnya. Bukit Lambak, dan time tu Nana ada di majlis perkahwinan tu. Jadi mungkin disebabkan arwah Acik dengar Nana menyanyi masa tu, jadi dia memang betul-betul mengagumi suara Nana. Jadi dari situ dia mula tegur Nana, dan selepas tu kami pun ialah berkawan. And then dah lama-lama tu dia selalu datang rumah Nana, kawan dengan ayah Nana, kawan dengan abang Nana semua. Jadi baru Nana tahu sebenarnya dia memang pandai nyanyi. Sebenarnya kisahnya bermula bila ayah Nana suruh arwah Acik nyanyi dekat rumah Nana. Lepas tu ayah Nana dengar suara Acik, suara arwah Acik, suara dia memang tak sangka lah sebenarnya suara dia memang sangat best, sangat merdu. Jadi macam mana kami boleh berduet ni pun disebabkan oleh arwah Acik punya arwah abah lah. Dia yang rekomenkan kami untuk berduet, memandangkan suara kami tone dia sama. Maksudnya Nana boleh nyanyi lagu irama Malaysia, dia pun boleh nyanyi lagu irama Malaysia. Jadi sebenar-benarnya arwah abah Acik nakkan kita berduet dalam
dalam lagu Irama Malaysia, tapi tak kesampaian. Kami pihak syarikat rakaman memulakan dengan lagu Gurauan Berkasih lah, sebagai lagu pertama duet Nana dengan arwah Cik.